Tuan-tuan tak nak jumpa dengan waris-waris hak dah meninggal dah. Dibahas dalam kitab tauhid. Roh kita bila kita tidur, roh kita boleh, ni ada dalil Quran, no? Ada dalil Quran. Bila dua roh ni bertemu, roh orang yang tidur di dunia dengan roh di alam barzakh, bila saat perpisahan, Allah akan lepaskan roh yang orang tidur tadi ni untuk kembali ke dunia, dan kemudian Allah akan pegang roh yang orang hak di alam barzakh tu. Dia tak boleh pergi lah. Boleh berjumpa tuan di dalam alam mimpi. Kalau yang jumpa tu betul lah tu. Sembang tanya kan, ramailah macam-macam cerita lah, macam-macam cerita. Jumpa, ada yang jumpa Tok Wan dia, ustaz, ada yang jumpa Tok Wan saya. Dia pakai baju putih, lepas tu dia tunjuk kertas putih semua, kertas tapi kosong. Apa dia, ustaz? Ada satu orang, adik dia apa nama ni, cacat, sindrom Down, meninggal awal. Selalunya sindrom Down ni meninggal awal. Dia pun tak mukallaf. Depa ni tak mukallaf. Kan dia mata ni lah, Mongolia tu kan, muka Mongol tu, sindrom Down, meninggal. Abang dia, saya tak ingat, abang dia atau adik dia meninggal. Abang dia. Kemudian mimpi, si adik ni mimpi, jumpa. Bila mimpi jumpa abang hak sindrom Down dulu ni, hak cakap pun tak faham apa semua ni, dalam mimpi tu bercakap seperti orang berakal. Ustaz, abang saya mai kat saya, bagi salam, tanya sihat ke tidak, bersembang dengan saya. Dia dah sempurna ustaz, boleh cakap elok. Dia pesan kat saya, dia kata, kejarlah akhirat, dia kata, kerana sesungguhnya Allah, dia kata, abang berada di satu tempat yang sangat indah, yang keindahan itu tidak dapat dilihat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tengok di dunia ni, tak boleh tengok. Itulah taman syurga. Sebab tu orang duduk taman syurga, dia tak pernah teringin untuk kembali ke, tak pernah teringin. Orang Kedah kata tak pernah, orang Utara kata tak pernah, kasar pula tu kan. Yang sudah duduk di taman syurga tak pernah kebulung untuk kembali ni, nak mai alam hak penuh dengan penipuan dan hasad dengki.